Orang Korea benci orang Asia Tenggara, terutamanya Malaysia dan Indonesia ni, bukanlah disebabkan kononnya kita ni pengganas ke, kita ni ekstremis ke, ataupun macam kita ni penjenayah kartel dekat Colombia, Mexico tu. Tak, diorang benci kita hanya kerana rupa paras kita, hanya kerana kulit kita gelap, geng. Menang perang cyber dengan Korea ni tak cukup, kita kena jadikan ia gerakan. Kita kena unfollow semua pempengaruh Korea yang ada dekat Malaysia dan Indonesia ni. Block diorang terus. Sebab korang tahu tak, pempengaruh ni semua buat duit sangat mudah dekat negara kita. Diorang ni tak payah buat perniagaan apa pun, mereka tak payah kerja apa pun, hanya buat konten masuk masjid lah, puji sikit-sikit orang Melayu Indonesia, terus pap mencanak naik viewers, dapat job produk sana sini. Hidup senang diorang ni. Kau bayangkan lah, hanya cakap bahasa Melayu sikit-sikit, lepas tu dengar macam cute-cute, pap, terus dapat job itu ini. Kau bayangkan betapa ramainya orang Melayu kita, orang Indonesia kita yang boleh berbahasa Korea dengan fasih. Ramai kan? Tapi pernah tak korang tengok diorang ni viral dekat Korea? Diorang tak viral dekat Korea pun, geng. Diorang ni hanya viral dekat Malaysia. Yang puji bahasa Korea diorang ni semua hanyalah orang kita. Orang Korea haram tak ambil kisah pun dengan diorang ni. Dan tak ada seorang pun pengaruh Melayu kita atau Indonesia kita yang boleh bahasa Korea ni yang jadi tular ataupun terkenal dekat Korea, apatah lagi dapat job di sana. Jangan percaya bila pempengaruh Korea ni semua buat video puji Malaysia, puji Indonesia. Saya sukalah orang Melayu tu baiklah, saya sukalah makanan Malaysia tu inilah bla bla bla. Geng, jangan percaya, sebab itu pun adalah konten. Kalau diorang betul ikhlas sukakan kita, sayangkan kita, diorang kena buat video-video ni dalam bahasa Korea supaya orang Korea faham realiti sebenar kita. Itu bukti dia orang sukakan kita. Tak payah kau nak terangkan benda tu pada kita. Kita memang dah tahu kita lain semua orang baik. Pernah tak kau tengok TikToker Korea di Malaysia Indonesia yang buat video macam ni dalam bahasa Korea? Tak ada, dan mereka takkan pernah buat. Sebab apa? Sebab kalau mereka buat, mereka tahulah mereka takkan dapat viewer. Orang Korea takkan tengok video tu. Dan yang kedua, orang Korea akan hentam dia punya. Orang Korea akan benci dia punya. Sebab itulah mereka takkan buat. Antara realiti lain yang korang kena tahu, ya, Korea dekat Malaysia atau Indonesia ni, dia orang lebih suka berkawan dengan orang Cina daripada orang Melayu, tau. Dan aku tahu ramai pempengaruh Korea, Jepun yang langsung tak tahu bahasa Inggeris, tak tahu bahasa Melayu, tapi bila buat konten, elok je bahasa Melayu je. Oh, rupanya dia hafal daripada skrip. Dulu aku pernah lah cakap pasal benda ni dekat TikTok. Lepas tu tiba-tiba adalah berapa kerat orang Korea ni, tiba-tiba ada ramai je kawan Melayu. Oh, rupanya kawan-kawan Melayu tu hanya modal konten saja. Sebab bila dia buat video-video dengan budak-budak Melayu ni semua, orang Melayu akan masuk lah tengok kan. Kau tahu kan lah, orang Melayu kita ni perak nak mampus dengan orang Korea. Jadi dia ambil lah orang Melayu ni, lepas tu pergilah melawat kampung-kampung Melayu sana sini, cuba masakan diorang itulah inilah, sebab nak dapat view ni semua lah. Ini bukan kita nak tutup rezeki Korea, ini bukan kita cemburu dengan pengaruh mereka. Rusia pun ramai jadi pengaruh dekat negara kita ni semua. Paling tidak, ada juga orang Rusia bila dia buat konten dalam bahasa Rusia, sebab dia nak promote Malaysia dekat orang Rusia. Dia terangkan tentang Malaysia ni kepada orang Rusia dalam bahasa Rusia. Tapi Korea haram, korang takkan pernah jumpa. Itu sebab saya geram sangat. Kau dah kaya-kaya, at least buatlah banyak sikit video. Tunjuklah pada orang Korea siapa sebenarnya kita. Tapi tak ada langsung dia buat inisiatif ni. Kita dah menang kan perang cyber. Sampai satu dunia pun tengok isu ni. Sampaikan kita dapat sokongan daripada pelbagai negara. Jadi mari kita teruskan pada peringkat seterusnya. Mudah. Pempengaruh Korea ni, henti support mereka, unfollow mereka, block mereka. Mudah. Kalau setuju dengan video ni, tolonglah repost dan sharekan video ni.